Okey, untuk abang ni, dia minta tutorial macam mana nak buka bumper Beza 1.3X ni ataupun Beza 1.3 yang baru punya. Okay, so sekarang saya tunjukkan macam mana nak buka bumper secara mudah lah. Okay, first korang kena buka dulu bonet depan. Sekejap. Okay, korang tarik buka bonet depan. Make sure korang kena ada screwdriver yang lepek macam ni. So, buka je. Okay, so sekarang saya tunjukkan part-part yang wajib korang buka. Kat sini, korang tengok kat sini, ada beberapa klip. So, 1, 2, 3, 4. So, belah atas ni, dia ada 4 semua. Make sure korang buka je macam ni. Cucuk, pusing dan tarik je. Okay, make sure semua keempat-empat ini terbuka lah. So, tapi sebelum tu, untuk korang yang nak dapatkan grill aluminium, so korang boleh tekan dekat beg kuning di bawah. Ataupun korang yang nak dapatkan lampu DRL macam ni, korang boleh check dekat beg kuning di bawah juga. Part yang seterusnya yang korang wajib buka adalah belah sini, bahagian bawah tayar ni tepi. So korang pergi dekat area tayar ni, dia ada 2 klip. Yang ni saya punya dah tercabut.